Kolej Vokasional Batu Lancang merupakan sebuah kawasan yang terletak di daerah timur laut Pulau Pinang. Kolej Vokasional Batu Lancang terletak 8 km dari Jambatan Pulau Pinang dan 5.3 km dari Bandar Georgetown iaitu ibu negeri Pulau Pinang. Kolej Vokasional Batu Lancang juga terletak berhampiran dengan kawasan perindustrian seperti di kawasan Baya Lepas dan Baya Baru. Kolej Vokasional Batu Lancang pada awalnya dikenali dengan nama Government Trade Center yang mula beroperasi pada tahun 1931. Kemudian menjadi Sekolah Menengah Vokasional Batu Lancang dan kini terkenal sebagai Kolej Vokasional Batu Lancang iaitu pada tahun 2013. Kolej ini mengambil pelajar dalam jurusan Teknologi Elektronik. Program ini lebih mementingkan kaedah penilaian secara kemahiran. Pelajar perlu menguasai peralatan elektronik, menguji kefungsian produk elektronik dan boleh menyelia di bahagian pengeluaran setelah tamat pengajian. Matlamat program adalah untuk menghasilkan pembantu jurutera yang bersedia menyertai pasaran kerja, menjadi usahawan berjaya dan melanjutkan pelajaran ke tahap yang lebih tinggi. Program Teknologi Elektrik menekankan aspek berpengetahuan dan berkemahiran tinggi dalam kursus teknologi elektrik, efektif dalam komunikasi dan memaparkan ciri-ciri kepimpinan yang baik dalam sesebuah organisasi. Selain itu, mereka juga mampu menyelesaikan masalah operasi secara beretika dengan pendekatan yang inovatif, kreatif dan mapan, berupaya mengamalkan kemahiran keusahawanan dan pembelajaran sepanjang hayat selari dengan perubahan persekitaran bagi disiplin teknologi elektrik. Matlamat program adalah untuk melahirkan pembantu jurutera elektrik atau juruteknik yang bersedia menyertai pasaran kerja, usahawan yang berdaya saing dan mampu melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Teknologi Pemesinan Industri. Program ini memberi pendedahan teori dan amali dalam kemahiran asas dan pertengahan pemesinan kepada pelajar. Pelajar diberi pengetahuan dan kemahiran dalam reka bentuk, mengendali dan mengurus sistem dan peralatan yang digunakan dalam teknologi pembuatan. Bermula dari pemesinan mesin konvensional seperti mesin larik, kisar dan canai dan pengaturcaraan mesin komputer numerical control CNC. Pelajar juga diberi pendedahan tentang teknologi pemesinan moden seperti computer aided design dan computer aided manufacturing. Teknologi kimpalan. Program ini mendedahkan pelajar mengenai pelbagai kaedah dan teknik mengimpal pada beberapa kedudukan. Selain itu, pelajar akan mempelajari proses kimpalan yang meliputi teknik kimpalan arka, teknik kimpalan gas arka, kaedah pemotongan bahan logam dengan menggunakan ositilin, plasma dan kaedah mekanikal. Di samping itu, kaedah dan prinsip pemeriksaan kimpalan iaitu ujian musnah dan tanpa musnah juga ditawarkan di sini. Teknologi Automotif. Kursus ini menekankan kemahiran dalam kerja-kerja servis kenderaan bermotor termasuk sistem enjin, sistem chassis, sistem transmisi dan lain-lain. Pelajar-pelajar juga akan dilengkapkan dengan kemahiran pengurusan, penilaian dan pedagogi dalam industri automotif. Setelah tamat kursus, pelajar-pelajar boleh menyelenggara, merumus masalah automotif dan boleh mengajar dalam bidang ini. Pengurusan perniagaan. Program ini menyiapkan pelajar untuk jawatan pengurusan peringkat permulaan dalam organisasi perniagaan. Ia menerapkan kemahiran asas dalam menjalankan sesuatu perniagaan dan meningkatkan kecekapan praktikal dalam persekitaran profesional. Selain itu, ia juga mendedahkan pelajar kepada aplikasi dunia perniagaan yang sebenar dan pengurusan efektif melalui subjek-subjek yang diajar. Matlamat kerajaan mensasarkan sebanyak 70% terlibat dalam alam pekerjaan, 20% menyambung pelajaran ke institusi pengajian tinggi dan 10% menjadi usahawan. Pelajar kolej vokasional akan menjalani pengajian selama 8 semester yang meliputi 4 tahun 6 bulan dan 4 tahun 4 bulan.
Antara kemudahan dan prasarana yang terdapat di sini termasuklah studio pembelajaran digital, bilik kesenian dan kebudayaan, padang, perpustakaan, koperasi, bilik kaunseling, asrama lelaki dan perempuan, surau, kenderaan seperti bas serta van dan sebagainya. Polyvocational Batu Lancang telah berjaya melahirkan pelajar yang berjaya dalam bidang masing-masing. Malah, terdapat juga pelajar ini yang berjaya melanjutkan pelajaran di institusi pengajian tinggi di Malaysia. Paling membanggakan, Polyvocational Batu Lancang juga telah berjaya melahirkan beberapa usahawan muda dalam bidang masing-masing. Tugas kami adalah untuk melatih, mendidik, melahirkan penuntut yang berilmu dan berkemahiran, berinovatif, kreatif dan berkualiti tinggi ke arah menjana penuntut yang berdaya saing.